Selamat sejahtera kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pernahkah anda berasa hari anda berlalu begitu pantas, namun senarai tugasan di atas meja masih belum selesai? Seringkali kita terperangkap dalam situasi multitasking, kononnya untuk menyiapkan segalanya serentak. Realitinya, amalan ini hanya memenatkan minda dan memperlahankan rentak kerja. Sebagai penyelesaian yang praktikal, hari ini kita akan meneroka satu teknik pengurusan yang dinamakan time blocking atau penyekatan masa. Grafik ini membezakan teknik ini dengan kaedah tradisional. Alih-alih hanya menulis senarai apa yang perlu dibuat, kita menetapkan bila tugasan itu akan disiapkan. Dalam beberapa minit yang seterusnya, kita akan membina satu peta jadual harian yang khusus untuk anda, langkah demi langkah, supaya anda boleh bekerja dengan lebih lancar tanpa tekanan. Untuk bermula, anda hanya perlukan 3 perkara asas: senarai tugasan harian yang belum disusun, sebuah kalender digital atau perancang fizikal, dan 10 minit masa untuk merancang. Apabila kita membahagikan masa dari awal pagi, kita sebenarnya mengambil alih kawalan hari kita dan bukannya membiarkan tekanan luar jangkaan mengawal kita. Langkah pertama bermula dengan proses penilaian. Lihat semula senarai kerja rawak anda untuk hari tersebut dan kenal pasti tugasan mana yang mempunyai keutamaan. Kemudian, kita mulakan proses penapisan. Kelompokkan tugasan yang kecil dan berulang, seperti membalas email, menjadi satu kumpulan. Untuk tugasan yang besar atau rumit yang menuntut fokus penuh, asingkan ia supaya berdiri menjadi satu kumpulan tersendiri. Gambar rajah ini menunjukkan bagaimana senarai rawak tadi disusun semula. Tugasan yang serupa sifatnya dipisahkan ikut warna dan dikumpulkan bersama. Kumpulan-kumpulan inilah yang akan membentuk blok asas yang akan dimasukkan ke dalam jadual harian anda. Menyatukan beban kerja yang sama sifatnya ini penting kerana ia mengurangkan keletihan kognitif. Otak kita tidak lagi perlu dipaksa untuk bertukar arah setiap 5 minit di antara kerja yang sama sekali berbeza. Sekarang, mari kita pindahkan kumpulan tugasan ini ke dalam ruang jadual sebenar. Sebagai contoh praktikal, kita akan memetakan jadual waktu pagi bagi seorang staf pentadbiran atau kerani. Jadual ini menunjukkan grid kalender harian kita difokuskan pada waktu pagi, bermula dari jam 8 hingga 12 tengah hari. Kita mulakan dari jam 8.30 hingga 9 pagi. Ini ialah blok respons yang diperuntukkan semata-mata untuk menyemak dan membalas email penting serta pesanan WhatsApp rasmi. Seterusnya, kita letakkan satu sesi yang panjang dari jam 9 hingga 10.30 pagi. Ini adalah blok kerja teknikal. Waktu fokus tinggi untuk melakukan kerja pekerjaan berat seperti penginputan data ke dalam sistem atau penyediaan baucer pembayaran. Dari jam 10.30 hingga 11 pagi, kita sediakan ruang untuk blok dokumentasi. Waktu ini dikhususkan untuk pergerakan fizikal seperti menguruskan pemfailan, menyusun dokumen atau urusan mesin fotostat. Akhir sekali, jam 11 hingga 12 tengah hari dikunci untuk blok counter atau interaksi, di mana kita hanya memberi tumpuan kepada pertanyaan pelanggan atau surat menyurat masuk. Dengan cara ini, anda tidak lagi terpinga-pinga mahu memulakan kerja yang mana satu, kerana ruang kerja anda kini sudah mempunyai peta yang sangat jelas. Menetapkan masa spesifik pada kalender menukar sebuah senarai kerja yang abstrak menjadi temu janji rasmi yang mengikat diri anda. Walau bagaimanapun, proses kerja sebenar jarang mengikut masa yang sempurna. Selengkali, kita terpaksa menguruskan pelbagai perkara luar jangka yang tiba-tiba muncul dan menuntut perhatian. Untuk mengelakkan perkara ini, kita perlu menggunakan struktur penyelamat yang dipanggil waktu penampan atau buffer time. Lihat kembali pada kalendar kita tadi. Kita memendekkan sedikit blok kerja teknikal untuk sengaja meninggalkan slot kosong selama 15 minit di antara blok tersebut. Ruang ini bertindak menyerap lebihan masa jika kerja teknikal tersebut berlarutan. Jika ia berjaya disiapkan awal, slot ini memberi ruang untuk anda berehat seketika dan menenangkan minda. Sistem ini juga menuntut disiplin dan perlindungan blok. Semasa anda berada dalam blok fokus tersebut, anda wajib mengelakkan sebarang gangguan luar, kecuali untuk perkara yang benar-benar kecemasan. Sentiasa tumpukan perhatian penuh pada tugasan di hadapan anda. Ini bermaksud melatih diri untuk mengabaikan sementara telefon pintar yang sentiasa bercahaya dengan pelbagai notifikasi. Jadual yang padat, tanpa ruang penampan dan disiplin diri hanyalah sekadar senarai impian yang rapuh.
Apabila kedua-dua elemen ini disatukan, jadual anda berubah menjadi sistem yang berdaya tahan. Perasaan cemas akibat memikirkan bebanan kerja yang bertindih kini diubah menjadi ketenangan seorang pekerja yang mempunyai hala tuju yang terang. Perbandingan ini merumuskan hasil akhirnya. Senarai tugasan yang suram dan membebankan berjaya disusun semula menjadi blok-blok masa yang kemas dan berstruktur. Apabila kita memberikan dedikasi yang penuh pada satu-satu waktu, kualiti kerja perkeranian kita akan menjadi lebih tepat dan bebas dari kesilapan cetit. Jangan tunggu sehingga senarai tugasan anda tidak terkawal. Ambil 10 minit sekarang untuk menyekat masa bagi jadual hari esok. Cuba teknik ini dan jadikan produktiviti satu kepastian. Sekian, terima kasih.